separuh dan menuntut baki bayaran penuh dari majikannya. Duduk dalam kedai ni. Ni semua duduk dalam kedai ni. Umi, siapa tahu tak? Umi, siapa tahu tak ni? Macam ni. Umi, siapa tahu tak ni? Ha. Kita nak putih mulut dia macam mana, Kau Umi? nak apa? Umi suruh kita orang main Umi. Ni Anan yang kerja, so jangan kena soal. Engkau siapa? Pergi mampus. Pergi mampus, saya enggak. Bayar gaji dia, Umi. Sekarang Kalau bayar, tak bising, Umi. Sekarang yang pekerjaan so awak jangan campur. Awak jangan campur. Engkau siapa? Tak macam ni. Umi, sebab Hanan ni selalu je saya cakap. Tak ada lah. Kau nak adab aku ke? Kau nak adab aku? Dah. Adab lah. Gaji aku sial. Adab. Adab. Dia bocor Adab. Kau kalau adab kau kena nanya aku tahu lah. Sebab ni bapak kau tak ada. Orang tak bayar gaji. Bapak siapa dalam siapa? Apa? Setahun ni balaki je. Kau nak apa sekarang? Cakap macam ni. Ha? Tak, masa Ni daripada awal laki dia ni kau ajar gila, guys. Yang kaki duduk atas meja. Lepas tu sekarang tak bikin, tapi kita orang yang kau ajar gila. Kau buat kerja. Tak faham. Kalau kau duduk kat tempat Nak bayar gaji pun susah. Gaji dekat RM30 susah nak bayar, susah guys. Sen kau pandang. Ada sen mana? Saya, kau nak apa sekarang? Kau nak touch tu, cuba kau touch tengok. Bukan salah touch, aku nak gaji aku. Cuba kau touch. Bayar gaji pun bayar cakap susah. Aku nak gaji aku kan? Nanti aku transfer duit kau. Asal nanti pula? Semalam aku cakap apa? Ni kalau nanti Esok datang ambil. Semalam Semalam lagi gaji. kau datang buka esok apa pula? Bank tutup. Betul apa? Semalam kau datang buat kedai buat apa? Tak ada. Ada stay tak semalam? Kalau tak ada stay, orang nak bayar gaji macam mana? Semalam macam ni. Petang dia dah jumpa kita orang, dia dah nak balik apa? Lepas tu? Petang dia dah nak balik, tapi dia kata dia balik tak dapat gaji. Memang baik, memang itu buat je tu. Tu yang dia tunggu pukul 12. Tengok sendiri cakap tu sendiri yang apa cerita sekarang ni. Habis tunggu 12, tak ada buat apa ni? Yalah, dia pun tak ada mood nak kerja, dia cakap. Tak ada mood, P-Plan. Sedap kau. Habis tu gaji bayar apa? Balaki. Datang buka kedai kau, kemas kedai kau. Kau tengok sampah kau duduk dalam kedai berapa lama? Borak dengan sampah ni aku letaklah. Sampah, nama sampah kan. Apa kena mengenai Kau sampah datang buat kerja buat apa? Apa kena mengenai sampah? Aku bayar kau saja je lah. Aku bayar kau saja lah, tak payah buat apa lah. Kau datang kedai saya saja lah. Dah, ada berhenti tak payah bayar. Senang lah. Tak apa, nanti aku transfer. Nanti pula. Transfer sekarang kan? Aduh. Ini pasal lah. Kau hoi lagi. Aduh ni. Tak ada. Bayar je bang. Berapa gaji dia dulu aku bayar tu dulu. Nah, ada sekarang ni siapa yang tak bayar gaji? Sen pun tak ada je nak bayar gaji. Time dia bayar, time dia kerja. 2 minggu tak ada sen, kau buat apa dalam kedai? Kau cakap apa kat customer? Sati tak ada. Ini kaki pusing lah. Kaki pusing. Dia ada je Sati. Aku mereka ada je Sati. 2 minggu tak ada sen. 2 minggu tak ada sen. Malang hati pun kau tak buka. Memang tak. Sampah pun kau tak buka. Habis tu kau nak gaji. Mana datang duit? Habis tu kau nak sampai buat apa? Habis kau nak buat apa sekarang? Aku nak gaji. Cina baru lah tu. Lelaki kongsi detik cemas selamatkan budak 9 tahun jatuh lubang kumbahan. Waktu saya naikkan arwah adik Fatah, dia sangat ringan untuk diangkat. Waktu saya angkat arwah, rasa macam angkat sekeping kertas. Sangat ringan, tak macam angkat orang. Demikian luahan Muhammad Arsyad Jahaya 35, seorang hero tidak didendang yang sanggup menyelam ke dalam lubang kumbahan demi menyelamatkan murid tahun 3, Abdul Fattah Khairul Rizal yang terjatuh dalam kejadian menyayat hati pada Sabtu. Ketika kejadian, Muhammad Arsyad hadir ke sekolah berkenaan untuk acara sukan anaknya sebelum didatangi seorang guru yang meminta bantuannya menyelamatkan mangsa selepas mengetahui dia pandai berenang. Menurutnya, selepas tiba di lokasi, beliau teragak-agak untuk turun kerana kedalaman air selain keadaan foto dalam lubang kumbahan. Namun selepas disahkan terdapat saksi yang melihat mangsa jatuh, dia terus nekat untuk turun ke bawah menyelamatkan mangsa. Arsyad yang bekerja sebagai juru video berkata beliau bertindak segera kerana bimbang bantuan bomba mengambil masa untuk tiba.
Katanya kedalaman air dianggarkan melebihi 1.8 meter, iaitu sudah mencecah paras lehernya walaupun kakinya masih belum menyentuh dasar saluran tersebut. Ujarnya usaha membawa keluar mangsa ibarat dipermudahkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Arsyad meluahkan rasa sedikit terkilan kerana tidak dapat membawa mangsa keluar dalam keadaan masih bernyawa. Itu saya di sekolah, apa yang saya terima, laporan daripada cikgu minta tolong. The ultimate life form. Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Come on, you test tube freak.
station.